suasana hari raya Siti di sana, di luar sana saya rasa ada lagi dalam perjalanan ziarah menziarahi rumah terbuka, menziarahi saudara dan juga sahabat-sahabat handai walaupun hakikatnya hari raya hanya satu hari saja, iaitu pada 1 Syawal yang diharamkan untuk kita berpuasa, tetapi pada 2 Syawal je kita dah boleh mula berpuasa sunat tetapi uruf ataupun adat di Malaysia ini rayanya lama. Rayanya lama. Ada kita saja ada istilah hari raya kedua, ketiga, keempat dan sampai hari raya ke-30 pun ada sekarang ni Ya, betul. Jadi walaupun perkara ini tidak salah, kita ambillah adat dan uruf ini dan kita manfaatkan budaya ini untuk kita terus dapat bermaaf-maafan, ziarah menziarahi walaupun kita katakan tadi hari raya cuma 1 hari yang kita lihat. Baik, ungkapan ataupun kata-kata yang paling banyak kita dengar, yang paling banyak kita ucapkan dengan lisan kita dalam nyanyian kita kita dengar lagu raya dan juga dalam tulisan kita, dalam entry kita di Facebook ataupun di Instagram kita ialah selamat hari raya. Inilah ungkapan yang sangat popular 1-2 minggu ni kedengaran dan diucapkan. Walaupun ada ucapan yang lebih baik daripada itu. Sebenarnya ada ucapan, Islam telah mengajar kita, mendidik kita, ada ucapan yang lebih baik daripada selamat hari raya, iaitu taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, ataupun kullu wa antum bi khair. Misal kata, adalah ucapan-ucapan yang sayugianya kita budayakan juga, walaupun dia berasal daripada syariat. Mari kita amalkan supaya ada daripada syariat itu terdirilah, dia kata, budaya Islam, bukan budaya bersandarkan ataupun bersendikan adat semata-mata. Jadi soalnya sekarang ucapan yang kita katakan selamat hari raya ni benarkah hari raya kita sudah selamat? Itu bila kita kata selamat hari raya, ini wish. Orang kata wish ni harapan, wish ni adalah doa. Apakah harapan dan doa kita untuk kita selamat di hari raya? Hari raya memang selamatlah. Orang yang merayakannya belum tentu lagi selamat. Subhanallah, apabila kita katakan tentang selamat ni ataupun perkataan salam dan sebagainya yang berkaitan dengan selamat ini, kita mesti kaitkan dengan Islam. Kerana keindahan Islam itu, apa saja yang diingini oleh fitrah manusia, Islam ada jawapannya ataupun ada untuk memenuhi keinginan ataupun fitrah ataupun gharizah manusia itu. Jadi artinya sebab itu Islam itu sendiri daripada perkataan salamah, artinya sejahtera. Islam tu agama yang selamat lagi menyelamatkan. Jadi termasuklah Islam itu kalau diikuti, kalau diamalkan, dia akan menyelamatkan orang yang mengucapkan dan menerima ucapan selamat hari raya, insya-Allah. Jadi apakah yang dikatakan sekarang ni, soal yang saya nak berkongsi pada pagi ini bersama dengan para pendengar. Minta maaf kita bukan untuk menuding jari pada sesiapa, tetapi kita muhasabah bersama atas dasar kasih sayang kita sesama kita. Satu persoalan yang saya nak ketengahkan ialah, apakah hari raya kita benar-benar telah sejahtera? Apakah hari raya kita telah benar-benar selamat? Jadi bila dikatakan selamat itu, Islam ada ruang lingkup yang luas, world view yang luas tentang selamat. Selamat kita mesti merangkumi 2. Satu, selamat di dunia, dan satu lagi selamat di akhirat. Jadi selamat hari raya maksudnya apakah hari raya kita selamat di dunia, dan hari raya kita itu yang jadikan sesuatu yang dinilai oleh Allah, apakah selamat juga di hari akhirat. Subhanallah, mari kita tengok satu sudut, iaitu selamat di dunia. Apa yang dimaksudkan dengan selamat di dunia? Selamat di dunia ni apabila kita terhindar daripada malapetaka yang menimpa fizikal kita, yang menimpa material kita ataupun mental kita ataupun emosi kita. Artinya selamat di dunia ini kita tak ada kacau lah. Kita tak ada kacau, kita ada kata ketenangan di samping kesenangan di hari raya kita. Jadi tidak ada kesedihan dan sebagainya. Jadi begitu juga bila kata-kata selamat di dunia, artinya 5 perkara daruriyat
daruriyat tu kita jaga sungguh. Yang dikatakan maqasid ataupun tujuan agama itu adalah untuk menjaga 5 perkara ni, iaitu selamatkah agama kita, selamatkah nyawa kita, selamatkah jiwa kita, selamatkah harta kita, dan selamatkah keturunan kita. Ini akal kita, ya, termasuk begitu, ya. Jadi di sinilah kita kena tengok, Siti, ya, apakah hari raya kita sudah memang benar-benar selamat. Satu dimensi dunia kita, ya. Satu lagi ialah apabila dikatakan selamat, bagi kita yang beriman, orang yang beriman ni percaya kehidupan selepas mati, ya. Yang mana kehidupan selepas mati ialah kehidupan yang sebenar, ya, yang hakiki dan abadi. Apakah selamat kita di akhirat, ya, dalam hari kita menyambutkan hari raya ini? Maksudnya, apakah selamat kita dari kemurkaan Allah? Apakah kita sudah mendapat redha Allah dan keampunannya? Dan yang paling penting, apakah ketika kita menyambut hari raya yang dinilai oleh Allah, yang di sana ada dosa dan pahala, apakah hari raya kita ini dapat menyelamatkan kita daripada api neraka? Ini yang dikata di akhirat nanti, ya. Sebab itu kita teringat selalu ayat Quran ini dibacakan, ku anfusakum wa ahlikum nara, selamatkan diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Perkataan selamat tu, selamatkan diri kamu, ya. Itu selamat hari raya, ya, selamatkan diri kamu daripada api neraka. Begitu juga apabila kita berdoa, doa yang diajarkan dalam Quran dan surah Al-Baqarah, yang kata-kata yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, sekali lagi, wa qina azabannar. Selamatkanlah kami daripada api neraka. Subhanallah, mengapa begitu jauh sekali saya perlu melebarkan ataupun meluaskan perbincangan tentang perkataan selamat ni, ya? Apa pergi jauh-jauh, ya? Sebab orang kata selalunya selamat ni kita tengok tentang makanan kita di hari raya, tentang pakaian kita, tentang waktu kita balik kampung, apakah selamat atau tidak, ya? Selamat kuih kita, ya? Semuanya dalam juadah kita dalam keadaan yang teratur, lazat pula, pakaian kita indah dan cantik, ya. Subhanallah, kita adalah umat Islam. Bila kita kata umat Islam, kita ni adalah hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Jadi kita perlu meluaskan jangkauan pemikiran kita, kerisauan kita, kebimbangan kita, bukan saja di soal-soal yang orang kata soal-soal yang dekat, iaitu soal makan, soal pakaian, soal rumah, soal kenderaan, tetapi melampaui ataupun menjangkau lebih jauh daripada itu, ya. Dalam Islam, Siti, ya, seperti mana yang kita dah dimaklumkan oleh para guru kita, dan Radio IKIM pun banyak mendidik, ya, para pendengar, ya, pada dalam Islam hari raya dikaitkan dengan ibadah. Hari raya adalah perayaan yang berteraskan agama, bukan semata-mata adat ataupun budaya, seperti mana perayaan-perayaan yang dipahami oleh orang-orang lain. Jadi dalam kita kata-kata ini, kita nak berhari raya, artinya hari raya itu termasuk dari segi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tak dapat dipisahkan, ya. Artinya hari raya itu bukan semata-mata adat ataupun semata-mata budaya. Sebab itu apabila kata hari raya itu sebagai ibadah, dia ada nilai dia, ketaatan ataupun kederhakaan kita kepada Allah semasa kita menyambut raya. Ada dia punya pertimbangan, sama ada kita taat ataupun derhaka, sama ada kita berpahala ataupun berdosa. Subhanallah. Sebab itu dalam Islam apabila dikatakan hari raya ini satu ibadah, Siti, ini berkaitan dengan ada syarat-syarat ataupun konsep-konsep yang perlu dipatuhi supaya hari raya kita menepati konsep ibadah. Hanya apabila hari raya kita menepati konsep ibadah, barulah hari raya kita selamat. Dan benarlah kita kata selamat hari raya itu betul-betul selamat. Kalaulah hari raya kita tak jadi ibadah, tak menepati syarat-syarat atau konsep ataupun falsafah ibadah yang sebenarnya yang perlu ada dalam hari raya itu, artinya macam mana meriah sekalipun tak selamat. Tak selamat macam mana pun, ya. Jadi Islam, fitrah kita ingin gembira, Siti, ya. Sebab tu asal usul hari raya ni, apabila Rasulullah datang ke Madinah, ada hari raya di kalangan umat Arab sebelumnya, Rasulullah menggantikan yang lebih baik, iaitu hari raya Aidilfitri dan Aidil Adha, untuk kita bergembira, ya. Cuma apabila dikatakan bergembira itu dalam Islam, dia tidak terpisah daripada soal ibadah, ya. Artinya
dalam kita berhari raya ada dua perkara yang perlu kita jaga sungguh-sungguh, ya. Pertama, tujuan dia, itu mengapa kita bergembira, tujuan kita bergembira. Yang kedua, cara kita ataupun pelaksanaan kita untuk bergembira, ya. Jadi kena tengok di sudut ini. Jadi minta maaflah, hari raya ni hari yang berapa, Siti, ya? Hari yang ke-6. Hari yang ke-6, ya. Jadi kita boleh muhasabah balik daripada senja hari raya tu dah masuk dah Syawal sampailah hari raya yang ke-6 hari ni, kita boleh muhasabah lah, mudah-mudahan, ya. Pertama, untuk hari raya kita jadi ibadah, kena sekurang-kurangnya ada 2 syarat. Yang paling pokok, yang paling teras, prinsip yang perlu ada, ya. Tujuannya yang pertama iaitu tujuan yang berkaitan dengan niat ataupun maksud kita, iaitu apakah niat kita ikhlas kerana Allah. Itu satu. Yang kedua, berkaitan dengan cara ataupun jalan pelaksanaan kita melaksanakan hari raya itu, apakah menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang pertama ghayah, yang kedua dia punya manhaj, ya. Jadi tujuan satu, jalan satu, ya. Jadi kena jaga, ya, sungguh-sungguh. Mesti tujuannya ikhlas kerana Allah, jalannya menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika 2 syarat ini tidak ditepati, Siti, ya, ada orang kata susahnya Islam ni, dalam nak bergembira pun ada caranya dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala sayangkan kita supaya dalam gembira kita, dalam bergembira itu tidak ada yang seperti mana saya kata malapetaka ataupun kesusahan ataupun kekacauan, sama ada yang menimpa diri kita dari segi fizikal ataupun dalam roh kita ataupun akal kita dan sebagainya. Baik, ya. Jadi artinya kalaulah 2 syarat ini tidak dipatuhi, Siti, ya, walaupun kita balik kampung ke dulu dan pulang kembali ke ibu kota ni, ataupun mereka yang pulang balik bekerja dah hari ni, saya selamat balik kampung, tak ada apa-apa berlaku apa ni, kemalangan ke, tak ada, alhamdulillah saya selamat. Belum tentu selamat kalau tidak menepati 2 syarat ini, kuih-muih kita cukup, rumah kita ramai orang yang datang, baju dan pakaian kita mencukupi, ataupun seperti mana yang kita katakan perbincangan tadi, berat badan kita kekal ideal selepas hari raya ni, maksudnya masih maintain lagi, ya, tak ada obes dan sebagainya. Subhanallah, belum tentu lagi selamat kalau 2 syarat ini tidak ditepati. Subhanallah, mari kita perincikan sedikit, ya, Siti, ya. Untuk sedang tujuan ini, ya, kita memang bila pada hari raya ni kita mesti gembira, sebab dituntut begitu, kerana asal muasal ataupun asal usul hari raya itu ialah kerana Rasulullah nak melihat umatnya setelah masuk Islam, dia terus bergembira, kerana ada hari raya yang sebelum mereka memeluk Islam. Cuma bagaimana kita gembira, sebab apa kita gembira di hari raya ni, sebab apa kita gembira, ya? Tak salah untuk kita gembira kerana kita dapat pakai baju baru, kita dapat menjamu selera dengan lazat, dengan baik, ya? Dan juga berjumpa ibu bapa kita, jumpa sanak saudara, bersalam-salaman, ya, itu satu kegembiraan. Tetapi gembira yang sepatutnya menjadi asas dan teras pada hari raya ini ialah dapat kita gembira kerana kita dapat melaksanakan perintah Allah, iaitu dalam puasa, ya. Dapat kita mendapat hadiah daripada Allah. Hari raya ni hadiah daripada Allah. Bila dapat hadiah tu kita gembira. Artinya tujuan kita bergembira mesti dikaitkan dengan Allah, bukan dengan dunia dan dengan manusia semata-mata. Tetapi yang lebih penting, kegembiraan tu mesti ada dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu kalau kita katakan begini, Siti, bila hari raya ni, kita dalam Islam ni bila kita gembira kita kena takbir. Itu takbir. Kita gembira kena takbir. Subhanallah, kita tengok takbir raya. Takbir raya ialah takbir keceriaan, takbir kemenangan, takbir kemegahan kita dengan beragama. Subhanallah, dia dalam takbir tu dia ada, pertama dia ada tasbih, kemudian ada tahmid, kemudian ada takbir, ya, dan akhirnya ada tahlil, ya. Subhanallah, apa maksud takbir? Takbir Allahu Akbar, kita membesarkan Allah. Jadi dalam hari raya ni kita membesarkan Allah. Itu asas dia.
Jangan sampai kita, minta maaf ya, membesarkan diri kita ya. Sengaja pada hari raya ni kita nak show off maksudnya kita nak tunjulkan rumah kita yang besar. Kalau tetamu datang, wah kita pun bangga. Ataupun kereta baru kita, ataupun fashion baju kita yang terkini, yang mahal dan sebagainya, kuih-kuih raya kita yang begitu banyak, begitu lazat. Subhanallah, tidak salah semua itu ya, tetapi itu sebagai kita mempamerkan kesan nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam rangka untuk membesarkan Allah. Kita membesarkan nikmat. Contoh, Allah bagi nikmat kita kereta. Kita pakai kereta tak salah. Kita ada rumah, okey, kita hias dan sebagainya, tak salah. Pakaian dan sebagainya, tak salah. Allah suka melihat kita ada kesan nikmat yang Allah berikan pada manusia. Tetapi Siti ya, yang kita nak besarkan bukan kita, tetapi yang kita nak besarkan itu bukan nikmat yang diberikan, tetapi kita nak membesarkan pemberi nikmat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tepuk dada, tanya hati kita, apakah hati kita berbunga-bunga, ataupun hati kita sepanjang hari raya ni kalaulah kita dalam keadaan orang kata berada Siti ya, nampak sangat kita ni dalam hati kita ni kalau ada terselit perkara itu. Saya tak adalah nak tuduh diri kita, tetapi diri siapa-siapa tetapi kita masing-masing diri, dalam hati kita lah muhasabah. Ataupun rumah kita tak besar, ataupun kereta kita kereta lama, pakaian kita pakaian sederhana, kuih kita tak banyak, kita kena gembira juga. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala minta kita gembira. Kerana apa? Kita nak membesarkan Allah. Tak apa rumah kita tak besar, tapi dalam hati kita ada Allah yang Maha Besar. Tak apa kereta kita tak baru, tetapi kita sendiri memperbaharui iman kita dan meningkatkan kita. Itulah yang dikatakan. Itu takbir. Yang kedua, tasbih. Tasbih ni apa? Mensucikan Allah. Subhanallah ya. Mensucikan Allah tu artinya kita mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala pada sifat dan juga pada af'alnya. Ya. Subhanallah pada sifat tu artinya Allah ni Maha mendengar, Allah ni Maha melihat. Kemudian perbuatan-perbuatan takdir-takdir yang ditentukan pada kita Siti kita kena rasa pada hari raya ini walaupun apa jua keadaan yang diberikan, keadaan yang Allah tentukan pada kita, subhanallah kita berdamai dengan takdir Allah jadi kita terima seadanya, dan waktu itu kita mensucikan Allah Kemudian bertahmid. Bertahmid ni dengan kata Alhamdulillah hamdalah. Artinya sudahkah kita bersyukur pada hari raya ini? Bersyukur dalam keadaan begini bukan saya kadang-kadang minta maaf kita terdengar suara nyanyian, ataupun kita kadang-kadang ternampaklah dalam peti televisyen dan sebagainya, kata bersyukur atas nikmatnya dan sebagainya, tetapi saya tidak nampak pun tanda-tanda seorang itu nak membesarkan Allah, iaitu kita merasakan nikmat ini yang dikatakan syukur. Kita merasakan nikmat itu datang daripada Allah, bukan daripada kita, dan kita gunakan nikmat itu untuk melaksanakan ketaatan. Kalau kita misal kata minta maaf Siti Allah bagi kita harta, Allah bagi kita kesihatan, Allah bagi kita wang dan sebagainya, sejauh mana kita gunakan itu untuk mentaati Allah. Minta maaf raya-raya juga kadang-kadang kita tengok syukur katanya, tetapi tak solat pun dan kita tak jaga hukum hakam Allah. Begitu juga tahlil ucapan ialah la ilaha illallah. Dalam takbir ada tahlil Jadi di sana kita tengok bila kita katakan tahlil ni la ilaha illallah, tidak ada yang kita cinta melainkan Allah, tidak ada yang kita takut melainkan Allah, tidak ada tempat untuk kita bertawakal melainkan Allah, tidak ada hukum lain yang kita nak tegakkan dalam diri kita, dalam keluarga kita, masyarakat kita dan negara kita ialah hukum Allah. Itu maksud tahlil. Itu yang bila kita menyambut hari raya tu, artinya di situlah kita nak membesarkan Allah, nak mensucikan Allah, nak bersyukur kepada Allah, dan nak meletakkan cinta Allah tu mengatasi cinta yang segalanya. Itu satu Siti Kemudian seterusnya kita tengok dari segi pelaksanaan hari raya. Tadi tujuan. Sekarang pelaksanaan raya. Apakah kita telah menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dari segi yang sunatnya kita jaga. Bukan saja yang sunat-sunat. Yang ni mandi raya kita mandi. Kemudian kita berpakaian baru tu sunat. Sembahyang sunat jaga. Tetapi di hari raya ada sunnah-sunnah yang wajib.
apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita jaga. Contoh bagaimana kita menepati waktu solat. Bagaimana kita menjaga aurat. Bagaimana kita menjaga pergaulan dalam itu. Bagaimana subhanallah kita meninggalkan suatu yang haram, yang bid'ah dan makruh pada hari raya. Subhanallah, kita sama-sama muhasabah lah Siti. Kita lihat kadang-kadang dalam hari raya ni lah yang banyak yang terbabas solatnya. Kadang-kadang yang selalunya solat tu lebih kurang je langsung tinggalkan. Yang selalu dah tepati waktu, dah tak tepati waktu, dah terlewat. Yang selalu berjemaah, dah tak berjemaah. Kenapa? Kerana hari raya. Jadi kalau begitulah pelaksanaan raya, kita ada masalah di sana. Okey, sebagai akhir sebelum saya pulangkan untuk kita bincangkan, kita muhasabah lah. Sekarang ni muhasabah, selamatkah hari raya kita ini pada beberapa keadaan dan tempat. Yang pertama saya nak tengok sama ada di tempat ataupun pada keadaan ataupun pada perbuatan ataupun aktiviti-aktiviti. Di rumah, apakah kita sudah melayan tetamu dengan mematuhi syariat? Kita di rumah kita layan tetamu dengan mematuhi syariat. Contohnya dalam kita melayan tetamu, kita kena fokus pada tetamu, bukan pada televisyen, bukan kepada handset kita, bukan kepada perkara-perkara lain. Bila tetamu datang, benar-benar kita beri perhatian, ada eye contact, ada perbualan yang mesra dan sebagainya, dan kita tidak membeza-bezakan darjat tetamu yang datang. Jadi kita kena jagalah ni kalau yang datang tu berpangkat ketua kita dan sebagainya, kita letakkan di tempat yang orang kata terhormat, kita bagi hidangan-hidangan yang paling best tetapi kalau orang tu biasa-biasa saja ataupun orang bawah dan sebagainya, kita endah-endah saja makan-makanlah begitulah. Kita tak nak duduk sekali, tak nak mendengar cerita mereka. Tapi kalau bos kita, kalau orang berpangkat dan sebagainya, baru kita beri perhatian. Tak boleh begitu. Jadi tetamu kita datang. Apakah masa kita melayan tetamu ada pergaulan bebas dan ada juga pendedahan aurat. Jadi sudah diviralkan dalam kita punya Facebook Siti, dalam muka buku kita, siapa yang kita boleh bersalam, siapa yang kita tak boleh bersalam. Kalau dulu-dulu kita tak tahu, tak apalah. Antara kita dengan bapak saudara kita sebelah ini, kita kena tahu tu semua sepupu kita dan sebagainya. Ini kita jaga. Begitu juga waktu kita berkumpul ramai-ramai tu Siti, jadi aurat mesti kena jaga antara ipar, duai dan sebagainya. Ini kita kena jaga. Apakah kita di rumah kita hiburan yang melampau masih lagi mendominasi hari raya kita? Hiburan yang melampau ni, filem-filemnya, nyanyian-nyanyiannya, tarian-tariannya, subhanallah. Ini kita kena lihat hari raya ni soal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang boleh ada dalam sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan nyanyian pada waktu hari raya, tetapi nyanyian yang bagaimana, akhlaknya bagaimana, caranya macam mana, adabnya macam mana. Saya tidaklah untuk menghukum dan sebagainya. Ini adalah sama-sama kita tengok keadaan ni. Keadaan ni kita boleh perbaiki, bukan tak boleh perbaiki. Tetapi kalau kita tidak ada guilty conscious, kalau kita tidak ada rasa bersalah, benda-benda yang salah ini berterusan. Berterusan hingga akhirnya menjadi budaya. Bila jadi budaya dah susah dah, sebab dia berakar umbi Siti. Kalau hari raya mesti nak menari, kalau hari raya mesti nak begini dan sebagainya. Jadi kita mesti minta maaf, put a stop. Dengan cara apa? Dengan cara sedikit-sedikit, dengan kesedaran, dengan dengan dakwah yang kasih sayang dan sebagainya. Kita mengingatkan, jadi supaya nanti orang yang berhari raya tu, dia kata dia tidak disetuk, tidak diberhentikan ataupun tidak disekat untuk dia bergembira, tetapi bergembira dengan cara yang Allah Subhanahu Wa Taala dan syariat aturkan. Itu jadi begitu juga di jalan raya. Ini tengok kita rasa sedih sangat, subhanallah, mengapa begini innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kadar kemalangan maut sentiasa bertambah. Tahun ini bertambah lagi. Bila kita membaca surat khabar ataupun mendapat berita macam ni, mengapa? Kerana pada hari raya kebanyakannya kita lebih tergesa-gesa. Tak sabar. Gembira yang melampau, tak dapat kawal ataupun terlalu letih.
Bayangkan Siti kalau nak balik tu misal kata dah selesaikan barangnya, kemudian pakaian baru nak siapkan, kuih nak siapkan, kemudian servis kenderaan dan sebagainya. Subhanallah, semua aktiviti tu nak dijalankan dalam satu hari. Akhirnya bila badan tu bila bawa kereta dan sebagainya letih, bila letih tu mengantuk dan sebagainya, maka terjadilah kemalangan. Jadi ini. Kemudian kita tengok juga masih lagi kita Siti di jalan raya ni, walaupun kita kata kita dah ditarbiah dalam bulan puasa, tidak ada lagi sifat mengalah, nak dulukan orang lain, masih ada lagi sikap memotong barisan, masih ada lagi menghimpit, orang kata cucuk belakang ni dan sebagainya, ataupun yang perlahan, masih lagi memandu di tempat yang laju, menyebabkan semua orang tadi masih tidak ada lagi gambaran umat Nabi Muhammad yang dikatakan yang selamat dan menyelamatkan di hari raya. Jadi artinya kalau kita tengok kenapa kadar kemalangan meningkat, walaupun kita kata selamat hari raya, tetapi orang yang merayakan tak selamat sebab jalan raya makin tak selamat di hari raya. Jadi di mana letaknya ucapan selamat hari raya itu? Kerana misal kata kita masih lagi mementingkan diri, masih memandu laju, masih lagi mengambil lorong kecemasan dan sebagainya. Siti sangat sedih Siti mengapa ini terjadi dalam keadaan ucapan selamat hari raya itu berkumandangan sentiasa, tetapi kita tidak pernah mengambil iktibar ataupun kita rasa betulkah hari raya ni selamat kalau aku memandu cara yang tidak selamat dan sebagainya. Subhanallah. Akhir sekali sebelum saya kongsikan dengan para pendengar ialah kita bermaaf-maafan Siti. Bermaaf-maafan ni kita kena adakan. Bermaafan ni syariat, bukan adat. Artinya bermaafan ini satu syarat untuk kita bertaubat daripada dosa kita dengan manusia. Jadi artinya Siti bila kita kena tengok bermaafan ni betul-betul benar syariat macam ni kalau orang tu ada hutang dengan kita kita kata kita ada hutang dengan orang tu, kita pun minta maaf dengan dia. Kosong-kosong mana boleh kosong-kosong, hutang kena bayar. Misal kata satu harta yang kita ambil secara yang menyalahi syariat mesti kita pulangkan. Tak boleh kosong-kosong saja. Kita kata minta maaf lah, kata itu mengenai harta ini yang kita pinjam, yang kita minta maaf, kita ambil rasuah, kita ambil perkara-perkara yang tidak menepati syariat, lebih zalim dan sebagainya, maka penzalim, orang yang mengambil rasuah dan orang yang meminjam mesti memulangkan balik kepada yang Tuan ampunnya. Barulah dikatakan bermaafan yang dalam arti kata menepati syariat, bukan menepati adat semata-mata. Begitu juga kalau kita ada tuduh orang Siti kita tuduh dia fasik ke, dia pembawa bid'ah kan dan sebagainya, maka pada hari raya Siti kena jumpa orang tu, kena cakap saya pernah tuduh awak begini, saya pernah kata awak begini, saya minta maaf dan sebagainya. Kena jumpa, ambil peluang ini. Sebab kalau di luar raya kita malu tapi pada hari raya ni semua minta maaf. Kita cakap saya pernah tuduh awak dalam Facebook dulu, saya kata gini-gini, saya pernah kata awak begini-gini, saya pernah fitnah awak begitu. Jadi dosa kita dengan manusia ni ada 4 pada harta dia, yang berkaitan dengan harta dia, yang berkaitan dengan keluarga dia, berkaitan dengan agama dia, ataupun berkaitan dengan maruah diri dia. Jadi bila kita bermaafan tu, pastikan kita bermaafan untuk memenuhi syarat taubat, bukan semata-mata sebagai adat semata-mata. Dan lebih-lebih lagi waktu kita memohon maaf tu, minta maaf, menyalahi syariat pula, bersalam pula antara lelaki perempuan yang bukan mahram. Maka waktu itu minta maaf kita katakan ini mesti kita hindarkan dan ini mesti kita berhentikan dengan satu kesedaran, dengan satu didikan, insya-Allah. Jadi inilah sekadar perbincangan saya pada pagi ini dalam tajuk Selamatkah Hari Raya Kita. Mudah-mudahan kita dapat memperincikan hari raya ini, insya-Allah. Yang ada lagi lah bagi mereka yang menyambut begitu lama, masih ada lagi untuk membetulkan keadaan, insya-Allah. Okey, kita buka kepada para pendengar. Kok-koklah ada sebarang pertanyaan berkaitan apa jua kemusykilan. 3 platform kami sediakan untuk anda. Pertama, boleh telefon kita di konti taliannya 0362051500 ataupun cara kedua anda boleh like kami di Facebook ikim.fm. Cara ketiga SMS typekan ikim.
jarakkan soalan anda dan hantar ke 39111. Yang pertama, kita ada pertanyaan daripada pendengar di Facebook. Okey, Hidayah Istiqamah tanya, Ustaz, boleh tak bagi tips untuk mula puasa 6 di 2 Syawal? Itu pertanyaan Hidayah. Ya. Sebenarnya dalam ibadah sunat ni ada kelonggaran. Ya, dan kelonggaran ini yang datang daripada syariat ni berdasarkan Islam itu meraihkan, ya. Jadi kalaulah kita macam mana di tempat kita tu, ataupun sama ada di rumah kita ataupun di kampung kita ataupun dalam bi'ah kita lah, dalam kawasan kita, semua orang mula puasa hari raya kedua. Hari raya kedua semua mula puasa. Saya pernah pergi ke satu tempat yang memang hari raya kedua tu semua puasa. Dan bila hari raya ke-6 tu raya sekali lagi, raya 6 dia kata. Dia kata bukan hari raya dalam bentuk syariat, tetapi hanya untuk meraihkan berjayanya puasa 6 tu kan. Dia balik meriah balik pada hari ke-7 tu sebab dah macam hari raya balik sebab dah puasa 6. Kalau kita dalam suasana yang begitu, alhamdulillah, cantik cantik lah, tak ada masalah lah bagi kita, semua orang puasa begitu. Tetapi katalah kita balik hari raya pertama, hari raya pertama, ibu kita ada, ayah kita ada, keluarga kita ada, dan besoknya kita nak berpuasa, misal katakan, dan waktu itu kita tak dapat meraihkan. Contoh, ibu kita dah masak untuk baik-baik untuk kita pada hari raya kedua, nak sangat anaknya makan dan sebagainya, dan kita nak balik pula sebelum sebelum senja, kita nak balik kan, waktu tu kita pun tak. Jadi apa salahnya kalau kita misal kata, kalau kita meraihkan ibu bapa kita, kerana puasa 6 ni ada masa dia. Itu yang dia kata ada waktu senggang dia. Artinya ada 30 hari lagi. Kita boleh pilih Isnin Khamis pun boleh juga. Jadi di situ, kalaulah kiranya ibu bapa kita atau saudara kita misal kata tidak memahami kita, tapi kalau ibu kita kata tak apalah, kalau dia berpuasa hari kedua pun tak apa, makanan ni buat untuk kamu berbuka, tak ada masalah. Jadi di sana saya kata itulah tips saya. Tips saya ni ialah lebih kurang beginilah. Kita pilih waktu yang mana kita boleh berpuasa tanpa terganggu dengan kehendak-kehendak orang yang kita sayangi di sekeliling kita. Itu satu. Yang kedua, kalau orang di sekeliling kita tu memahami kita, tidak mengapa. Tapi kalaulah kata bolehlah kita tidak dapat meraihkan dengan sepenuhnya dan orang tu boleh berasa hati, tak apalah, amalan sunat ini kita dulukanlah yang wajib, iaitu kita nak meraihkan. Kalau boleh ukhuwah ini wajib, kita kena jaga. Yang sunat ni kita masih ada lagi waktu dan sebagainya. Cuma puasa sunat ni ini dari segi pengalaman lah, jangan lewat-lewatkan sangat. Jadi bila lewat-lewat ni nanti dia tak jadi nanti. Jadi masih ada momentum puasa Ramadan itu, masa semangat lagi, kita kena laksanakan nanti. Maklumlah sekarang ni ada rumah terbuka, office ada rumah terbuka, saudara ada rumah terbuka, sahabat ada rumah terbuka dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita korban sini, akhirnya akhir di hujungnya tak selesai juga puasa 6, dapat puasa 5 je, dapat puasa 4 saja dan sebagainya. Jadi itu saya rasa begitulah sajalah. Ini pandai adjust lah dalam keadaan yang sendiri. Sesuaikan dengan keadaan masing-masing Ustaz. Okey, Habiz An-Najjar dari Sungai Apit, Riau, Indonesia tanya ni, okey Ustaz, mengapa di dalam agama Islam kita dituntut untuk saling bermaafan sesama Muslim? Ustaz. Ya. Bermaafan sesama Muslim. Kenapa kita dituntut bermaafan dengan sesama Muslim? Kerana Islam menyanjung tinggi dan menilai tinggi soal ukhuwah dan persaudaraan ni. Selepas iman, bila iman ni, tanda iman kita kepada Allah ialah ukhuwah, iaitu persaudaraan. Dan untuk kita menjaga persaudaraan ni, mesti ada bermaafan. Sebab macam mana pun kita dengan orang manusia lain, Siti, orang kata sedangkan lidah lagi tergigit ni dalam mulut kita, apatah lagi kita dengan orang lain. Jadi bila kita dengan orang, mesti ada terkasar bahasa, terlanjur kata dan sebagainya. Jadi dituntut untuk kita saling bermaafan. Bila kita saling bermaafan, insya-Allah barulah itu tanda kita ada iman. Jadi
Kalau orang bertanya, berapa kali saya nak maafkan? Seharusnya orang yang bertanya, berapa kali saya nak maafkan orang lain, seharusnya dia bertanya, berapa kali Allah telah maafkan dosa-dosa dia, dan sebagainya. Dia mengharapkan kemaafan daripada Allah. Siapa yang mengharapkan keampunan daripada Allah, dia mesti sudi untuk memaafkan manusia lain atas kesalahan manusia itu kepadanya. Jadi, sebab itu, iman itu dikaitkan dengan ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang beriman itu bersaudara. Artinya ada iman, ada saudara, ada persaudaraan, ada ukhuwah, ada persaudaraan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman, sekali lagi seorang kamu hingga dia menyayangi saudaranya seperti menyayangi dirinya sendiri. Jadi kenapa kita saling bermaafan? Kerana saling bermaafan tu, kata Habibun Hajar tadi, dari Riau, jauh. Kenapa kita saling kena bermaafan? Kerana bermaafan ini satu tonggak ataupun satu tiang untuk menjaga kekukuhan ukhuwah kita, dan kekuatan ukhuwah ataupun persaudaraan kita ini adalah buah kepada iman kita. Ya, jadi kalaulah persoalan kita tidak bermaafan ini, kita tak dituntut, maka ukhuwah kita renggang. Bila ukhuwah kita renggang, artinya iman kita bergoyang juga. Jadi ini kita jaga-jagalah, insya-Allah. Okey. Pencari hidayah tanya, Ustaz, dalam kesibukan hari raya, tak dapat kita ni nak lakukan dengan baik perkara amalan yang biasa istiqamah buat dalam keadaan nak cepat ataupun kelang kabut. Yelah, kadang-kadang tetamu datang rumah ramai kan. Kalau kita nak berzikir berdoa panjang-panjang memang susah sikit. Ini macam mana tu, Ustaz? Satu, melalui pencari hidayah, melalui penangan daripada para asatizah kita, guru-guru kita, amalan yang kita istiqamah memang dah sebati dengan kita. Sekiranya ada halangan untuk kita tidak melakukannya, memang kita dah solat duha ni dah 5 tahun dah, memang dah jadi basahan kita. Baca Quran ni memang dah 5 tahun dah kita jaga. Tiba-tiba pada hari raya ni ada sesuatu yang kita tak dapat, tetap dapat pahala. Itu satu. Itu indahnya Islam. Sebab dia dah buat istiqamah. Sebab istiqamah, satu. Yang kedua, dari segi kita beribadah ni, dia kena ada, kita kena berilmu. Bila kita berilmu, kita tahu aulawiyat ataupun prioritinya, Siti. Contohnya, kita nak sembahyang sunat duha, tiba-tiba tetamu datang, melayan tetamu tu wajib. Sembahyang sunat tu sunat. Jadi waktu itu kena kita melayan tetamu itu. Bukan waktu itu kita membesarkan manusia yang kita layan tu dengan solat duha kita tujukan kepada Allah. Bukan artinya kita membesarkan manusia lebih daripada Allah. Tidak. Sebab Allah memerintahkan kita untuk memuliakan tetamu. Artinya hakikatnya waktu kita memuliakan tetamu tu, kita membesarkan perintah Allah. Jadi jangan timbul konflik. Ini solat duha ni Allah, melayan tetamu ni manusia. Jangan. Kedua-duanya semua diperintahkan oleh Allah. Cuma perintah Allah yang lebih utama waktu itu ialah melayan tetamu. Jadi saya ingin menegurlah juga, kadang-kadang anak-anak muda saya tengok, yang dalam ni, mereka ni suka baca Quran, mereka ni suka berzikir dan sebagainya, Bila tetamu datang, orang datang, keluarga kita yang rapat datang dan sebagainya, kita terus baca Quran. Tak elok, kita letakkan. Kita kena bertanya Pak Long kita, Pak Angah kita, rajinkan tangan kita untuk misal kata menyenduk hidangan ataupun makanan ke dalam pinggan dan kita bawa kepada mereka. Dan waktu itu ringankan, setengah orang dia melayan tetamu dengan keadaan dia berzikir, Alhamdulillah dan sebagainya. Waktu berzikir kumat kamit dia berzikir. Patutnya waktu tu zikrullah kita ialah kita bercakap dengan orang, bertanya, beritahu dan sebagainya untuk merapatkan ukhuwah. Jadi kita ini kadang-kadang kita tak jaga sungguh-sungguh. Saya kadang-kadang tengok keadaan beginilah. Bila bulan puasa misal kata, kita menyambut, kita menjemput kata ni saudara-saudara kita datang waktu tu. Sedangkan waktu dah dekat-dekat berbuka ni sepatutnya banyak istighfar, banyak baca Quran. Tetapi saudara kita datang 5 minit ataupun 10 minit sebelum berbuka, kita pun terus berdoa, kita terus baca Quran. Padahal saudara kita tu mesti kita letak Quran tu, kita datang dudukkan dekat tempat itu lebih afdal, kata kita. Jadi kita kena belajar cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu membesarkan, memuliakan tetamunya, sebagainya. Ini yang penting kita kena jaga, soal hablum minallah dan hablum minan nas,
Jaga sungguh-sungguh. Ya. Jadi itulah saya katakan cabarannya. Jadi kalau kita misal kata amalan-amalan sunat itu kita misal kata kita boleh tangguhkan, kita boleh terus amalkan setelah tetamu tidak ada, sama tetamu balik dan sebagainya. Ya Siti ya? Begitulah dan sebagainya insya-Allah. Okay. Soalan terakhir yang sempat kita raikan daripada Man Megat, adakah ukhuwah sesama Muslim ataupun orang beriman saja yang kita kena jaga? Bolehkah ukhuwah sesama bukan Islam? Boleh tak kita jemput rakan kita Cina ke India pergi ke open house kita, Ustaz? Memang sangat digalakkan. Sebab rahmatan lil alamin. Islam ni ataupun kedatangan Rasulullah memberi rahmat seluruh alam, bukan saja untuk orang Islam, Sebab tu salah kalau kita kata Nabi Muhammad ialah nabi untuk orang Islam. Salah. Nabi Muhammad ialah nabi untuk semua manusia, dan sebagainya. Jadi kita kena gunakan, kalau saya gunakan perkataan manipulasi dan eksploitasi tak tepat, kita kena memanfaatkan suasana hari raya untuk berdakwah. Artinya kita panggil sahabat kita yang bukan Islam, yang belum Islam, sama ada daripada mana-mana agama, mana-mana kaum, untuk datang ke majlis kita. Waktu itu kita paparkan bagaimana Islam tu melayan tetamu, bagaimana Islam tu indahnya pergaulannya dan sebagainya. Subhanallah, kadang-kadang Siti akidah ni umpama akar, bagi pokok, kemudian dia ada pohon pokok tu, kemudian rantingnya, kemudian daunnya dan buahnya. Kadang-kadang orang tak nampak akidah tu dulu. Orang nampak misal kata apa, daunnya yang rimbun, buahnya yang ranum. Dia makan, dia duduk di bawah daun yang rimbun tu, naung, sejuk, senang. Apa nama pokok ni mana akarnya dan sebagainya. Waktu tu dia akan terima akidah apabila dia melihat akhlak, adab dan syariat Islam tu begitu indah. Jadi indahnya Islam itu akan membawa kepada indahnya Allah untuk dia imani, insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz Fahrul bin Muhammad Joy. Tajuk kita selamatkan hari raya kita menerusi segmen Islam terindah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk anda